Apa itu smart money concept? Pernah tak setiap kali anda masuk buy, harga terus turun, dan bila anda stop loss, harga terus naik? Kenapa perkara ini kerap berlaku? Dalam smart money concept, jawapannya adalah liquidity. Bayangkan sekumpulan ikan kecil ternampak umpan lalu berenang ke arahnya. Begitu juga trader runcit. Bila ramai membuat keputusan di tempat yang sama, kawasan itu jadi tumpuan institusi yang besar. Soalannya, bagaimana nak kenal pasti liquidity dalam pasaran? Jawapannya boleh kita tengok di paras high dan low, trend line, double bottom, double top, Asian session, daily candle dan inducement. Jadi, adakah anda sudah bersedia berfikir seperti smart money? Jika jawapannya ya, jangan melangkah sendirian. Mula upgrade ilmu trading anda ke peringkat seterusnya bersama kami di Ruang Lanjutan Melayu XM.